alaihissalam, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, dan Al-Quran kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat berikut ini diterangkan mengenai nasib buruk pada hari kiamat yang akan menimpa orang-orang yang tidak sholat berjamaah di tempat azan dikumandangkan. Arti ayatnya adalah pada hari ketika majlis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk sujud tetapi mereka tidak mampu sujud. Kami dari YPI 8